Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini permulaan hari pertama misi ke Tanah Sari, Pulau Pian. Dan ketika ini kami telah sampai di Kuala Kedah, checkpoint pertama sebelum ke Bukit Kuit Hitam, dan seterusnya akan ke Ranong. Dan esok pagi insyaAllah akan terus ke Kampung Pulau Dua. Dan insyaAllah esok petang pun sampai ke Tanah Sari insyaAllah. Jadi doakan kami agar dimudahkan perjalanan insyaAllah. Terima kasih. Okey Terima kasih. Oh. Okey dah ya. Pukul 8 Oh, nak masuk Thailand, border Thailand. Alhamdulillah. Lepas tu kita nak ke mana Rosli? 10 jam terus sampai ke Ranong. Ranong sempadan Thailand Myanmar. InsyaAllah 10 jam. Tak dipermudahkan, tak ada apa-apa orang insyaAllah. InsyaAllah.